Rohingya buat pasal lagi. Kali ini, Majlis Ulama Rohingya atau MUR telah dikecam kerana mengeluarkan sijil pernikahan menggunakan nombor rujukan JAKIM. Perkara ini telah dibangkitkan kepada Menteri Agama di mana beliau juga akan memperhalusi perkara ini. Kenyataan awal daripada pihak-pihak berkuasa menyatakan bahawa JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri tidak membenarkan atau mengiktiraf sesiapa atau mana-mana individu untuk mengeluarkan sijil pernikahan. Jadi MUR ini sedang buat apa? Kenapa mereka berani buat begitu di tanah air kita ini? Saya dah kata sebelum ini, masyarakat Rohingya akan membawa masalah. Sekarang ini sudah bermula. Sebelum ini, MUR telah memohon maaf kepada rakyat Malaysia kerana mereka memperakui bahawa segelintir daripada masyarakat mereka telah menyinggung perasaan orang Malaysia. Namun, tengok dalam tempoh yang terdekat ini, mereka telah pandai-pandai mengeluarkan sijil pernikahan menggunakan JAKIM. Apa yang mereka cuba buat ini? Semua benda yang saya katakan ini, saya akan lampirkan sumbernya di dalam ruangan description. Jadi sebelum anda mengatakan benda ini palsu ataupun mengatakan saya fitnah dan sebagainya, tolong tengok sumber berkenaan dulu. Terusnya saya ingin mengucapkan tahniah dan juga syabaslah kepada pihak berkuasa Malaysia kerana berjaya memperkasakan keselamatan perairan kita di Langkawi. Ini menyebabkan orang-orang Rohingya yang ingin menyelundup masuk ke negara kita melalui Langkawi terpaksa bertukar arah dan destinasi ke tempat lain seperti Yan dan juga Kota Kuala Muda, iaitu di Kedah jugalah. Di sini saya ingin menyuruhlah semua rakyat Malaysia, kalau nampak orang-orang Rohingya ini yang masuk ke Malaysia tanpa kebenaran, terutamanya masuk melalui menggunakan perahu-perahu kecil, bot-bot kecil ini, tolonglah laporkan kepada pihak berkuasa. Kerana kita tahu kalau orang Rohingya ini mula masuk dah, mereka memang susah nak keluar. Kalau ada yang kata mereka ni pelarian, kita kena bersimpati dengan mereka. Saya kata kita seharusnya bersimpati dengan rakyat kita sendiri dulu. Yang kata DPP ini sebenarnya untuk kerajaan memantau pelarian-pelarian ini secara lebih sistematik dan sebagainya. Saya kata program DPP ini nak memantau warga asing secara menyeluruh itu sangat sukar. Kita nampak bagaimana seseorang individu, satu individu sahaja pun susah bagi pihak berkuasa Malaysia mencari dan mengesan individu tersebut. Siapa orangnya? Jolo lah, siapa lagi? Satu dunia sedang cari dia. Bayangkan, satu orang pun susah bagi pihak berkuasa kita kesan, bagaimana pihak berkuasa kita nak mengesan beribu-ribu atau beratus ribu orang akan datang. Tambahan pula, DPP ini sebenarnya sebagai satu plan di tengah-tengah lah bagi orang Rohingya, register di bawah DPP, kemudian mereka ini akan dihantar ke negara ketiga. Namun demikian, berapa banyak negara ketiga yang sudi terima mereka? Adakah negara ketiga akan menerima semua 100,000 orang tersebut? Tidak. Tambah-tambah lagi kalau jenis yang ada kesalahan lampau ataupun kes-kes jenayah sebelum ini, lagilah tak ada negara ketiga yang sudi terima mereka. Anda sebagai rakyat Malaysia sepatutnya cakna tentang perkara ini. Saya pun dapat tahu terdapat banyak pot-pot di mana orang Rohingya ini berkumpul, beranak pinak dan sampaikan membuka kedai dan gerai di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan orang Malaysia. Namun demikian, tiada tindakan diambil ke atas mereka. Saya tak salahkanlah pihak berkuasa kita lembab ke apa ke, sebab kadang-kadang data itu memang tak sampai ke mereka. Bayangkan satu bahagian penguatkuasaan itu ada berapa orang saja, nak cover semua tempat memanglah tak sempat. Sebab itulah saya katakan rakyat Malaysia kita perlu mainkan peranan masing-masing, di mana kalau anda nampak bolehlah laporkan dan janganlah kata saya ini kejam sangat, tak ada sifat kemanusiaan. Banyak kali saya kata kalau kita nak bantu, utamakan rakyat Malaysia kita dulu daripada kita membantu warga asing. Sekarang telah muncul perkara ini, iaitu MUR mengeluarkan sijil pernikahan menggunakan nama agensi kerajaan kita. Anda rasa macam mana? Jadi anda boleh kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan sama-samalah kita mempertahankan kedaulatan negara kita. Itu saja untuk video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share.